Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nurani dan rakan-rakan. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan asas kritikan sastera tentang cerita Badang. Jadi, untuk pengetahuan semua, seperti yang diceritakan oleh saudari Nur Syafiqah tadi, cerita Badang ni juga merupakan cerita rakyat, cerita rakyat yang di mana sebenarnya ia tiada penulis penulis asal. Jadi ianya diceritakan melalui dari lisan ke lisan. Jadi setelah saya mencari, jadi saya dapat satu karya yang ditulis oleh Khadijah Hashim. Okey, baiklah. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis cerita Badang, yang di mana cerita Badang ini mengisahkan tentang Badang yang merupakan seorang pemuda miskin yang hidup susah. Jadi pada suatu hari, dia mendapat kekuatan luar biasa selepas membantu seekor makhluk ajaib ataupun dikenali sebagai makhluk gaib. Jadi dengan kekuatan tersebut, Badang menjadi wira yang membantu rajanya dan melindungi negeri. Dia juga terkenal kerana mampu melakukan perkara luar biasa seperti mengangkat batu besar. Okey, ini yang dihasilkan oleh Khadijah Hashim. Kan saya beritahu tadi bahawa Badang ni bukan cerita rakyat. Jadi mungkin ada yang pernah dengar versi yang lain. Baiklah, seterusnya dalam cerita Badang ni, saya menjumpai dua asas kritikan, iaitu yang pertama ialah kritikan sanjungan. Yang di mana kritikan sanjungan ini saya memilih kritikan sanjungan kerana cerita ini memaparkan nilai yang positif kepada kanak-kanak yang membaca. Okey, jadi di sini dari segi aspek yang pertama iaitu nilai, yang di mana Badang mempunyai nilai kejujuran dan merupakan seorang yang tabah, seorang yang berusaha. Okay. Baiklah, yang di mana dalam cerita ini, seperti di dalam sinopsis ini, Badang merupakan seorang pemuda yang miskin. Seperti yang saya beritahu tadi, dia hidup susah. Badang juga bekerja sebagai nelayan yang menangkap ikan. Maafkan saya. Okay. Okey, baiklah. Okey, jadi walaupun Badang ni bekerja sebagai nelayan, dia tidak mengeluh dan berlaku jujur dan tidak mencuri hasil tangkapannya. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah dari segi aspek yang kedua pula, ialah hiburan dan imajinasi, yang di mana cerita ini saya ingin memuji karya ini kerana ianya membuatkan kanak-kanak dapat berimajinasi. Contohnya seperti di dalam cerita ini yang menyatakan Badang mempunyai kekuatan dan dapat mengangkat batu yang besar. Jadi di sini ianya dapat merangsang pemikiran kanak-kanak untuk berimajinasi. Jadi bila kanak-kanak baca buku tentang Badang ni, jadi mereka pun berfikir, mereka pun berimajinasi Badang yang sedang mengangkat batu tinggi seperti di dalam gambar ini. Okay. Baiklah, yang seterusnya dari segi aspek yang ketiga, iaitu Badang iaitu dari segi aspek kepahlawanan, iaitu yang di mana setelah Badang mendapat kekuatan, dia membantu negerinya dalam menjaga keamanan dan menjadi wira istana, serta ia juga membantu sultan. Jadi di sini yang menunjukkan bahawa Badang ni setia kepada raja ataupun sultan dan negerinya. Baiklah, selain itu, kritikan sanjungan ini sesuai kerana
sesuai untuk karya ni kerana ianya bagi saya dapat puji kerana sikap Badang tersebut. Walaupun dia mendapat kekuatan, dia tidak melakukan perkara yang negatif, melakukan perkara-perkara yang jahat, seperti melakukan jenayah, merompak ataupun yang lain-lain. Jadi dekat sini ianya memberikan impak yang positif kepada kanak-kanak apabila mereka membaca buku tersebut. Okey, baiklah. Yang seterusnya merupakan kritikan kedua, iaitu kritikan teguran. Yang di mana kritikan teguran ini digunakan untuk menegur kelemahan cerita. Jadi kelemahan di dalam cerita ini ialah yang di mana kemasukan unsur-unsur seperti unsur muntah. Jadi apabila kanak-kanak membaca, ia agak kurang sesuai untuk kanak-kanak. Jadi saya sebagai pengkritik, saya risau kerana kanak-kanak mereka mempercayai apa yang mereka baca. Jadi senang mempercayai apa yang mereka baca. Jadi saya takut apabila mereka membaca tentang mendapat kekuatan selepas makan muntah makhluk gaib, jadi mereka pun akan ada perasaan teringin untuk melakukan seperti itu. Jadi selain itu, aspek yang kedua pula iaitu jalan cerita yang agak tidak logik. Seperti yang saya beritahu tadi, kerana ia berkaitan dengan makhluk gaib, jadi ianya juga mengandungi unsur-unsur mistik. Bagi saya, unsur-unsur tersebut tidak eloklah untuk kanak-kanak, kerana kanak-kanak ni mereka mudah untuk mudah untuk takut, mudah untuk percaya dan lain-lain. Jadi mereka memang jenis mereka memang jenis yang senang terpengaruh. Jadi itu yang saya ingin kritik, saya ingin tegur kepada penulis. Jadi akhir sekali, saya juga ingin mengkritik tentang jalan cerita Badang ini kerana jalan ceritanya terlalu ringkas. Jadi apabila kita baca awal-awal pada permulaan, Badang ni miskin dan jadi nelayan. Selepas itu bila makan muntah, dia terus jadi kuat dan dia buat benda yang baik. Jadi saya rasa penulis perlulah tambah konflik dalam cerita ni. Jadi mungkin bila penulis tambah konflik, perjalanan cerita ni mungkin jadi lagi seronok untuk kita baca. Sebab kerana kalau bagi saya jalan cerita dia agak pendek untuk kita terima. Okey, baiklah. Jadi kritikan teguran ni dia sebenarnya bukan saya nak tolak cerita ni secara keseluruhan, cuma tetapi ianya untuk saya beri pandangan saya tentang apa yang perlu ditambah lagi di dalam karya ni, dan mungkin apabila saya memberi pandangan, karya ni mungkin akan menjadi lagi lebih baik dan dapat memberi impak yang positif kepada kanak-kanak. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. La ilaha illallah.